Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, melahirkan sosok-sosok figura-figura yang luar biasa, yang tak akan kita jumpa sampai bila-bila. Mana mungkin dia angkat menjadi seorang ketua? Yang tahu membaca, yang tahu menulis ni, pandai membaca, pandai menulis, inilah yang kuat mencuri daripada yang tak tahu baca, tak tahu mana menulis. Pesanan-pesanan serta mukjizat dan panduan yang boleh kita belajar supaya ianya boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan perempuan yang saya kasihi sekalian, kita tahu peristiwa hijrah berlaku apabila 13 tahun Nabi berusaha siang petang pagi malam untuk mengeluarkan orang Arab Quraisy daripada kegelapan jahiliyah kepada nur Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dialah Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan orang Arab Quraisy. Bukan orang daripada kampung sebelah, bukan orang daripada negara jiran, tetapi adalah anak bangsa, dan mereka lihat bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan. Mereka juga kenal susur galur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran beritahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Arab Mekah ni kenal Nabi Muhammad tidak kurang, tidak lebih seperti mana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Jadi mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini seperti orang ramai di Mekah, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Nabi tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai al-ummi. Dan masyarakat pada ketika itu majoriti tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis pada sisi seorang nabi bukanlah satu keaiban. Sebab ada golongan orientalis, dia kata mana mungkin Muhammad ini diangkat menjadi ketua, diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi sebagai seorang pembuat dasar, sedangkan dia sendiri tak tahu baca, tak tahu tulis. Berapa ramai di atas dunia hari ini yang menjadi orang besar, orang penting, orang yang hebat, mak ayah mereka tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Mungkin ada di antara kita yang asal usul daripada Felda. Mak ayah kita tak tahu baca, tak tahu tulis. Saya sendiri, mak saya tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Sampai sudah dokumen mak saya letak cap jari. Adakah menjadi aib? Malu saya nak bawa mak saya ke mana-mana. Sebab mak saya tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Malu saya mengaku wanita tua yang di sebelah saya ini sebagai ibu saya sebab dia tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Begitu ke tuan-tuan? Tidak kan? Yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis itulah melahirkan dan mendewasakan Farid Rawi. Begitu juga orang-orang hebat di atas dunia ini berperamai yang dilahirkan oleh ibu yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ayah yang tidak tahu memegang pena. Tapi mereka berjaya membentuk pribadi, membentuk watak yang sangat baik untuk dijadikan sebagai contoh. Sebab mak kita selalu pesan, jangan pergi sekolah, belajar rajin-rajin. Jangan jadi seperti kami, tidak tahu baca, tidak tahu menulis. Dunia sangat memerlukan orang yang berilmu, pengetahuan, belajar. Itulah yang dititipkan setiap hari. Jadi bukan satu yang aib. Tapi orientalis cari sebab musabab. Cuma hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikala baginda tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis,
berjaya melahirkan sebuah generasi masyarakat yang seimbang emosi dia di antara tuntutan dunia dan tuntutan akhirat. Nabi Muhammad tidak sekadar melahirkan, menghasilkan tarbiyah. Para sahabat ini berkurung di masjid, memegang tasbih, membaca Quran siang, petang, pagi, malam, beriktikaf, tak makan, tak minum, tak keluar. Tidak. Nabi tidak lahirkan umat yang sebegitu. Nabi lahirkan umat yang seimbang di antara tuntutan dunia, tuntutan akhirat. Disebabkan guru yang hebat itulah lahirnya Abu Bakar, Umar, Osman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang tersohor yang lain. Tok guru dia hebat. Kepala gerabak kereta api itu betul, baru yang lain semua betul. Kenapa mereka, para sahabat ini mempunyai disiplin yang sangat tinggi? Bila diangkat menjadi memegang sesuatu tampuk kepimpinan, ada tak kita mendengar mereka mencuri? Ada tak kita mendengar mereka disabitkan dengan sesuatu kesalahan? Tidak. Malahan Umar bin Al-Khattab termasuk senarai nama sebagai asnaf. Bilal bin Rabah, bila nama dia datang daripada Dimashq, Syam, dia jadi gubernur lepas Rasulullah wafat. Dalam beberapa tahun zaman Umar hantar dia jadi gubernur di Syam. Bila Umar terima senarai penerima zakat, penerima bantuan, nama Bilal ada sekali dalam tu. Walaupun dia gubernur, tapi dia jadi asnaf. Walaupun dia khalifah, dia jadi asnaf. Sebab apa? Siapa yang asuh dia orang jadi begitu? Siapa yang tarbiyah mereka jadi begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walk the talk, brother. Bukan cakap saja, tapi melahirkan generasi yang luar biasa. Hari ni kalau bos belajar mencuri, kalau bos dia mencuri, anak murid lagi lah kuat mencuri. Sebab itu kita tak boleh nak bendung rasuah ni. Setiap hari ada je cerita rasuah, betul tidak? Nak betulkan macam mana kalau di kepala atas tu tak betul? Kalau tok guru dia betul, ketua dia betul, yang lain semua ikut betul. Kalau anak murid you tahu, pengikut you tahu, you sendiri mencuri, tadi yang lain pun akan mencuri. Halo? Betul tak betul? Tuan-tuan susah hati kenapa? Saya nak tengok Nabi Muhammad SAW, dia bukan sekadar menyambut Ma'al Hijrah, bukan sekadar menyambut Maulidur Rasul, bukan sekadar mengadakan majlis selawat semata-mata, edarkan bunga mangga, bunga telur bagai, bunga rampai bagai. Tapi bagaimana mewatakkan diri masyarakat kita dengan watak Nabi SAW dan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Umar bukan tak boleh ambil, dia khalifah. Bukannya dia tak boleh bawa sikit balik rumah dia. Umar bin Abdul Aziz cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Zaman Umar ni, Umar sangat disiplin. Malam-malam Umar keluar tengok siapa makan, siapa tak makan, siapa tidur, siapa tak tidur, apa masalah. Malam keluar Umar. Keluar cari. Sebab Umar kata kalau ada kambing seekor mati di hujung Madinah, Umar akan dipersoalkan. Kambing kot. Kalau kambing mati aku disoal, orang mati lagilah berkali ganda aku kena bertanggungjawab. Masuk Umar ke Pekah, masuk kampung, tengok di celah-celah lereng bukit yang ada kemah. Umar nampak ada satu kemah tu ada bunyi. Suara kedengaran kanak-kanak menangis. Semakin hampir Umar, kanak-kanak tak menangis. Ada seorang perempuan sedang masak. Umar pun bagi salam, tanya khabar. Kenapa budak-budak? Tadi aku dengar budak-budak menangis. Apa yang ibu sedang buat? Anak-anak tadi menangis sebab kelaparan. Habis, ibu sedang buat apa? Aku tengah merebus batu. Sebab anak-anak aku pujuk anak-anak aku, kejap. Kentang yang ibu rebus ni belum lembut lagi. Tidur dulu nak, bila siap, ibu kejutkan. Kata si ibu ni pada anak-anak, memujuk anak-anak tu sampai tertidur. Budak-budak tidur kelaparan. Kenapa jadi begini wahai ibu?
Perempuan tu kata, demi Tuhan, aku takkan lepaskan Omar di masyar di padang Tuhan, di hadapan Tuhan. Agak-agaknya. Demi Tuhan, perempuan ni tak tahu yang duduk menyangkung depan dia tu Omar. Khalifah. Dia kata, demi Tuhan, aku takkan biarkan Omar depan Tuhan. Aku akan tanya Omar depan Tuhan. Agak-agaknya gigil tak Omar? Berlari Omar balik ke Baitul Mal. Ambil gandum, ambil makanan, bekalan. Omar pikul. Pembantu dia kata, Omar, biar aku pikul. Omar kata, adakah kau akan pikul amanah aku depan Tuhan besok? Ini Omar punya tanggungjawab amanah. Biar Omar yang pikul. Dipikul. Khalifah. Omar sendiri yang bagi. Masak dan bagi dia orang makan. Sampai kesudah perempuan tu tak tahu itu adalah Omar. Dalam Omar tengok pusing, tengok orang, ada seorang wanita, dia orang ni jual susu. Susu kambing. Jadi, ibu perempuan tu kata, kita campurlah sikit air supaya susu ni jadi banyak, kita masih jual nampak banyak sikit. Anak perempuan ni kata, jangan wahai ibu, jangan. Nanti Omar tahu. Omar bukan nampak pun, kata perempuan tu. Wanita muda ni, anak dia bagi tahu, ya betul Omar tak nampak, tapi Tuhan Omar tetap nampak. Perbualan itu Omar dengar, Omar pinang budak perempuan tu untuk buat menantu dia. Kita mana ada dah tengok bab tu. Sebelum bersanding, khatam Quran. Kan? Buatlah majlis ramai-ramai, kata berdua-dua macam-macam. Fahami tak? Sebab itu saya sebut bahawa kita ni lebih kepada kosmetik, hiasan luaran. Tapi dalam, belum terasur, tak dibentuk. Jadilah menantu Omar. Hasil daripada perkahwinan itu lahir anak dia, anak Omar kahwin dengan perempuan tu, lahir anak yang kemudian dinamakan sebagai Omar bin Abdul Aziz. Omar kahwinkan dengan anak dia nama Aziz. Abdul Aziz. Jadilah seorang khalifah. Tengok susur galur tu. Jadi khalifah Omar bin Abdul Aziz. Dia jadi khalifah. Sebab itu Omar bin Abdul Aziz ni dikategorikan sebagai khalifah yang kelima. Walaupun dia sudah agak jauh, tapi watak dan juga ciri dia, pentadbiran dia sangat mirip dengan 3-4 orang khalifah tu. Pada satu hari, dekat-dekat nak raya, Omar balik rumah. Dari pentadbiran dekat nak raya, dia biasalah petang balik rumah. Sampai rumah, anak menangis, anak perempuan menangis. Omar bertanya, kenapa kamu menangis ni? Yalah, abah nak raya dah, tapi tak ada baju baru untuk adik. Tak ada baju baru? Baju-baju yang ada pakailah. Tu baju dah lama, nak baju baru. Menangis budak tu. Balik rumah tengok isteri pun beritahu tak ada apa-apa untuk persiapan hari raya. Raya nak beberapa hari lagi. Omar pun pergi ke Baitul Mal. Omar bin Abdul Aziz pergi ke Baitul Mal. Omar bin Abdul Aziz pergi ke Baitul Mal. Sampai-sampai di Baitul Mal, Omar bin Abdul Aziz bagi salam kepada penjaga Baitul Mal. Assalamualaikum. Penjaga Baitul Mal jawab, Waalaikumsalam ya Amirul Mukminin. Malladhi ja'aka bika? Apa sebab Omar datang pada masa ini? Apa sebab? Omar kata, aku datang ada hajat. Apa hajatnya? Aku datang sebab aku nak minta pendahuluan 10 dirham. Berapa dirham? 10 dirham. Pendahuluan. Nanti hujung bulan, kau potonglah gaji aku. Kata Omar bin Abdul Aziz selaku khalifah kepada penjaga Baitul Mal. Penjaga Baitul Mal tanya, untuk apa wahai Amirul Mukminin?
Berani kau tanya Amirul Mukminin Cuba sekarang kau tanya tengok, tak kena transfer 24 jam. Cuba. Dia kata, ni Amirul Mukminin kena bagi alasan kenapa nak pinjam 10 dirham. Bukan apa, kata Umar bin Abdul Aziz, aku nak 10 dirham ni sebab nak buat persiapan hari raya. Raya nak dekat, aku tak ada apa-apa persiapan. Penjaga Baitul Mal kata begini. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, nak memberi 10 dirham pendahuluan bukanlah satu benda yang susah. Boleh. Tapi dengan satu syarat, kata penjaga Baitul Mal. Apa syaratnya? Hendaklah Amirul Mukminin berjanji dengan saya bahawa Amirul Mukminin akan hidup sampai hujung bulan ni supaya aku boleh potong gaji kau 10 dirham. Agak-agaknya siapa boleh janji hujung bulan dia boleh hidup lagi? Menangis Omar, tak jadi bawa pinjaman balik. Penjaga Baitul Mal tu nak mengingatkan Omar, nak bagi kau 10 dirham tak ada masalah. Tapi kalau kau mati besok, ini aku bayar gaji kau pendahuluan, siapa nak bayar? Kau yang kena jawab depan Tuhan. Duit Baitul Mal. Dari satu sudut, kalau dalam sekarang ini, kita akan menyampahlah. Aku suruh bagi je lah. Aku dah manage kan, apa masalah kau ni sebenarnya ni? Cuma penjaga khazanah ini kata, no, tak boleh. Ini nampak ada pembaziran. Ini nampak ada tak kena mengena. Ini macam ada kesilapan. Terjaga. Sebab itu kita mendambakan watak-watak yang hebat sebegini. So, saya sebut beberapa cerita ini supaya kita faham lelaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, melahirkan sosok-sosok figura-figura yang luar biasa, yang tak akan kita jumpa sampai bila-bila. Masuklah universiti mana pun lagi, sebut nama universiti yang terkemuka dunia. Berjaya atau tidak dia melahirkan sosok hebat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan. Takkan jumpa tuan-tuan. Temberanglah. Ada ke? Tak ada. Lihat pada Quran. Jadi, berhentilah mempersoalkan Nabi Muhammad tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Mana mungkin dia angkat menjadi seorang ketua. Yang tahu membaca, yang tahu menulis ni, pandai membaca, pandai menulis, inilah yang kuat mencuri daripada yang tak tahu baca, tak tahu mana menulis. Halo, betul tak? Tak betul tak apa. Saya okey je. Jenayah yang paling besar tuan-tuan berasa tamak pada benda yang bukan milik kita. Bukan kita punya. Tapi kita tamak, kita nak. Nabi betulkan, sebab itu mereka digelar dengan Jilul Quran, generasi Al-Quran. Yatlu alaihim ayati. Kerja Nabi ini mengenalkan manusia kepada Tuhan. Ayati. Ayat dalam Al-Quran kerap digunakan untuk memperkenalkan manusia kepada Tuhan melalui alam semesta. Ayat. Siapa jadikan bulan? Siapa jadikan bintang? Siapa turunkan air hujan? Siapa yang terbitkan matahari? Siapa yang tenggelamkan matahari? Siapa yang terbitkan? Siapa? Allah. Siapa yang bagi kita nyawa ni? Allah. Semua Allah. Allah. So nak kenalkan yatlu alaihim ayati. Dibacakan sampai mereka faham. Sebab itu tuan-tuan, yatlu, tala yatlu tilawah. Tilawah. Kita baca tilawah. Tilawah Al-Quran. Maksud tilawah ialah membaca dan ikut. Baru dia memenuhi definisi tilawah.
wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Sebab dia mengikut, ikut apa yang dibaca dalam Al-Quran. Yatlu alaihim, dibacakan kepada mereka ayat-ayat, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Mekah ni, awal-awal Nabi buat dakwah dekat Mekah ni, dekat Mekah apa benda yang paling besar orang boleh nampak? Kaabah lah. Betul kan? Kaabah. Takkan orang Arab Quraisy tak tahu Kaabah itu adalah pembinaan yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Mustahil. Macam mana Kaabah dekat sini? Tak tahulah. Dia tumbuh kot macam cendawan. Tak. Kaabah tu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail buat. Apa simbol Kaabah? Simbol Kaabah adalah simbol ketauhidan. Jadi orang Arab Quraisy tengok Kaabah, dia tahu itu adalah Nabi Ibrahim yang punya peninggalan Nabi Ismail. Apa perjuangan Nabi Allah Ibrahim? Apa perjuangan Nabi Allah Ismail? Mengenalkan manusia kepada Tuhan. Sembah Tuhan yang satu. Sebab itu Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mengasaskan tauhid, mengesakan kepada Allah melalui environment Mekah itu. Ya. So, orang Arab Quraisy patut kenal lah Allah. Tapi dia semakin terpesong, tiba-tiba bawa berhala masuk, dalam, luar disusun berhala, hujungnya sembah Tuhan, sembah berhala, sepatutnya tawaf. Sekarang tawaf dalam keadaan pakai ihram, pakai menutup aurat, dah terbogel pula tawaf. Apa benda ni? Semakin terpesong. Tanya, kenapa kamu sembah berhala-berhala ni? Liqarribuna ilallahi zulfa. Supaya menjadi perantara. Dah semakin merepek dah. Nabi Muhammad kenalkan balik. Buang balik. Elemen-elemen syirik itu buang balik. Fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang keduanya, wa yuzakkihim. Menyucikan mereka daripada karat-karat jahiliyah. Percaya perkara-perkara yang karut, marut ini. Ya. Kemudian, wa yu'allimuhumul kitab. Mengajar mereka Alkitab, iaitu Al-Quran. Bila Quran ini disebut Alkitab, maksudnya apa tuan-tuan? Apa maksud kitab? Kitab maksudnya kalimat-kalimat yang terbentuk menjadi ayat, bila baca tiada percanggahan dan memberi makna yang tepat. Itu maksud kitab. Kalau sesuatu itu dinamakan sebagai kitab, baca-baca tak faham, itu bukan kitab. Baca, jelas, faham, boleh laksana. Itu kitab. Kita takkan jumpa satu kitab yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Dan memang itulah janji Al-Quran. La raiba fi. Awal-awal lagi Tuhan letak. Tiada keraguan di dalamnya. Nabi Jibril turunkan wahyu, sampaikan wahyu, Nabi baca, Nabi ulang, Nabi bacakan pada para sahabat. Ada kekeliruan, Nabi jelaskan. Ada kekeliruan, Nabi jelaskan. Masalahnya hari ini pula, orang baca Quran tak faham. Dah lah tak faham, ada pula kumpulan, ada pula individu-individu yang memberi tafsiran-tafsiran yang salah. Jadi huru-hara lah masyarakat. Yang bukan ahli bidang pun dia nak guna. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kenapa ahli bidang? Maksudnya begini. Kalau kita sakit gigi, gigi kita patah, rosak, berlubang, kita akan jumpa siapa? Maklum, jumpa siapa? Dentist. Kenapa tak jumpa doktor jantung? Sebab tak ada kena-mengena jantung dengan gigi. Kalau sakit jantung, jumpa doktor jantung ke jumpa doktor tulang? Pak Long, jumpa doktor jantung. Apa kena-mengena tulang? Betul kan? So, setiap doktor ada kepakaran dia. Pandai pula kita cari pakar. Tapi kalau bab agama, takkan semua orang nak cakap. Biarlah orang dalam bidang yang bercakap. Supaya panduan yang diberi itu nampak jelas. Kemana kita nak dibawa? Huru-hara tuan-tuan. Kalau tak, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita dengar ayat tu kan? Kan? Kita dengar apa maksud dia? Memfitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh.
Ni bila musim-musim nak apa ni, nak pilihan raya, mulalah orang suka guna ayat tu. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, dosanya lebih membunuh. Itulah yang Allah beritahu dalam Al-Quran, bahawa fitnah itu dosa yang lebih besar dan membunuh. Halo, fitnah dalam ayat itu bukan maksudnya fitnah yang difaham oleh orang Melayu. Fitnah dalam ayat itu membawa maksud syirik. Sesungguhnya membuat syirik ataupun berbuat syirik itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Dah hentikanlah buat petik ayat salah. Betul lah dimaksud fitnah. Dalam Al-Quran fitnah ini seperti mana Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut, kalimah fitnah ada 12 makna dalam Al-Quran. So janganlah senang-senang kita bagi tafsiran. So pening kan kita tuan-tuan. Jadi kita pun jadi orang awam, kita pun lepas tu kita pun cakap, kau jangan fitnah. Kau tahu tak fitnah ni Allah beritahu lebih besar dosa daripada membunuh. Dah jadi tersebar macam tu pula. Ya. Kita tengok orang tu datang kenduri. Lama dah cerita ni. Anak dia pakai bandage kat kepala. Saya tanya, kenapa ni saudara? Dia kata anak dia kena bisul. Oh, sekarang macam mana? Alhamdulillah dah kecut. Tapi saya bagi tahulah, saya kata kena jaga sebab bisul ni, luka dia besar, kadang-kadang boleh kena infection. Boleh kena jangkitan. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, bisul tu dah pecah dah, Alhamdulillah. Kan, saya pun dah baca dah ayat bisul. Saya kata, ya Allah, rasa tiba-tiba dia itu jahil. Rupanya dalam Quran ni ada ayat bisul. Macam mana aku tak tahu ni? Saya bidang tafsir ni, baca Quran. Rupanya tuan-tuan. Saya kata, ya ke ada ayat bisul? Dia kata, ada. Takkan Ustaz tak tahu? Dia tembak saya tuan-tuan. Saya kata, betul saya tak tahu. Saya lah betul lah saya Ustaz. Tapi bukan saya tahu semua pun. Ada ayat bisul senang aja Ustaz. Dalam Quran memang ada ayat bisul. Ustaz tu bagi, dia kata, baca ayat ni, sapu kat bisul, insyaAllah. Dia kata, sembuh. Saya kata apa ayatnya? Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa, dia kata itu ayat bisul tuan-tuan. Sebab tak faham. Dia pun ikut aja. Kan? Ikut membuta begitu ikut. Mana boleh? Quran tidak begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kita tidak mau tafsiran. Sebab itu kena ada ahli bidah. Saya pun dengar juga ada orang tu baca ayat, dia kata ayat ni ayat dalam Quran ni ada satu ayat ni sangat Allah Ta'ala cerita mengenai satu pokok ni besar, manfaat dia besar, barakah dia. Bila sebut pokok, saya pun terfikirlah pokok korma ke, pokok zaitun ke, pokok tin ke, pokok apa sebenarnya. Rupanya dia kata ayat ini menceritakan mengenai pokok kelapa. Pokok kelapa? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada ayat pokok kelapa. Saya kata, Allah, jahilnya aku. Selama ni aku tak tahu dalam Quran ni ada cerita pokok kelapa. Dia pun bacalah ayat. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Daripada surah Ibrahim. Dia kata, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimah tayyibah? Adalah seperti seumpama sepohon kayu yang tersergam indah, akar tunjangnya menjunam ke bumi, dahan dan ranting mencakar langit, memberi hasil kepada tuannya. Inilah dia pokok kelapa. Saya nak tanya, bila masa pokok kelapa ada akar tunjang? Pokok kelapa ni akar serabut. Engkau selibah darjah 2 pun kau dah feel. Lepas tu ayat itu adalah ayat perumpamaan. Perumpamaan. Itu masal. Jadi cari pokok di kampung yang paling gagah, yang paling tua. Ribut, taufan, hujan. Dia tersergam hinda kat situ. Itulah umpama kalimah la ilaha illallah apabila mengakar dalam hati perut manusia. Campak mana-mana diri kita ni, kita akan tahu Tuhan kita Allah. Tak senang orang nak goyangkan kita, tuan-tuan. Itu perumpamaan.
Dia pula cerita ayat tu pokok kelapa. Cerita itulah pokok kelapa. Hujungnya dia bagi tahu, jangan lupa dapatkan minyak kelapa dara. Saya ada bawa dia. Dok kita dah marah kat Bani Israel. Yang kita ni pula jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tafsiran-tafsiran yang salah. Tak boleh lah tuan-tuan. Dia suruh baca ayat Allah Subhanahu. Kalau betul nak promosi, suruh pakai minyak kelapa dara ke, minyak kelapa tua ke apa ke, silakan. Kalau ada minyak kelapa dara, mesti ada minyak kelapa janda. Minyak kelapa tua. Ada? Pelik orang kita. Benda yang paling laku, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut. Benda yang paling laku kita jual satu benda guna agama. Sebab itu kita nampak penyelewengan kadang-kadang berlaku dengan leluasa tanpa rasa salah. Jadi tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian. So, ayat-ayat Allah. Di antara punca kenapa umat Islam ini tidak banyak berubah, mereka ada Al-Quran sebab mereka membaca. Baca bagus. Tapi mereka tidak ada usaha untuk memahami ayat-ayat yang mereka baca. Simple ya tuan-tuan. Ambillah surah-surah di hujung. Juzuk Amma ataupun surah-surah yang kita biasa baca. Tapi tuan-tuan, baca itu mesti baca dengan mata hati. Faham? Ada usaha mahu mengambil cedok perintah-perintah Tuhan untuk diaplikasi, dia bawa dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat Nabi SAW, memanglah kebanyakan mereka dulu minum arak. Tapi bila turun ayat Al-Quran, ada mereka kata, kita habiskan stok yang lama ni. Nanti dulu. Betul lah turun, tapi stok ni takkan basi. Tak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan fajtanibuh. Habis lorong-lorong Madinah ini tuan-tuan. Dibaling, dilemparkan tempayan-tempayan yang lorong-lorong basah dengan arak yang dicampak, dibuang. Kalau ada saki-baki kat rumah tu bukan orang tahu pun. Nantilah, kasih habis ni dulu, membazir. Tak ada. Turun, mereka dengar, mereka faham, mereka laksana. Kita sebut, jangan ikut sistem riba, jangan guna sistem riba. Dengar dah, banyak kali didengar riba, tapi tak ada apa-apa pun berlaku. Jangan mencuri, jangan mengumpat, jangan mengata orang Islam kena bersatu, orang Islam kena hidup di bawah satu naungan kasih sayang, ukhuwah kena kuat. Itulah punca kita dapat rahmat, itulah punca kita akan diberkati oleh Allah. Ada orang kita nak rasa. Jadi tuan-tuan, perempuan yang saya kasih sekalian, wal hikmah. Apa dia hikmah? Ulama sebut hikmah itu ialah sunnah Nabi SAW. Kenalkan manusia dengan Allah. Tuhan, kenalkan manusia mana yang baik, mana yang buruk. Maksudnya menyucikan mereka daripada karat-karat jahiliyah. Bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ajar mereka sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan adalah mereka sebelum kedatangan Nabi ini, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Daripada situlah kita faham bahawa Mekah perlu dibersihkan. Perlu dibetulkan. Nabi berjuang siang, petang, pagi, malam. Nabi sampaikan dakwah. Nabi diancam. Pernah leher Nabi dijerut dengan tali. Pernah orang merancang menghempapkan batu daripada atas bangunan di tempat Nabi lalu. Macam-macam rancangan mereka buat. Nabi tengok Mekah ni nampak liat sangat. Nabi hantar rombongan pertama pergi ke Habasyah. Habasyah ni kat mana maklum? Jalan kebun. Habasyah ini dekat Ethiopia, Afrika. Rombongan pertama, 16 ke 18 orang. Diketuai oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu.
Pergi. Nabi kata, pergi tengok kalau situ tempat selamat. Bawa pergi tengok. Tengok suasana Mekah ni masih mengancam. Ada yang diseksa, ada yang dibunuh, ada yang dikurung. Nak jual beli semua, mereka dah putuskan hubungan-hubungan diplomasi. Pergilah sana. Pergilah Osman bin Affan dengan beberapa orang sahabat. Tapi tak lama. Mereka patah balik. Balik Mekah sebab dengar dengan ceritanya Mekah dah aman. Tak juga. Rombongan kedua Nabi hantar, Ja'far bin Abi Talib. Yang kali ini dalam 80 ke 90 orang. Bawa pergi ke Habasyah. Kenapa mereka pergi ke Habasyah? Sebab Nabi sebut, pergilah kalian ke Habasyah. Di situ ada seorang raja. Raja di situ sangat adil lagi bijaksana. Jadi mereka pergi. Ja'far bin Abi Talib. Asal bila Osman bin Affan pergi, 16 orang Mekah tak perasan. Tapi bila Ja'far bin Abi Talib pergi, hampir 100 orang, Mekah dah perasan. Ada ramai orang pengikut Muhammad ni, tak ada. Lepas tu Ja'far pula sosok utama tak ada. Mana dia orang pergi ni? Cek. Oh, dia orang tahu Ja'far, Nabi Muhammad telah mengantar satu rombongan pergi ke Habasyah. Kekhawatiran Mekah apa? Pembesar Quraisy ni, apa kekhawatiran mereka? Nanti Muhammad punya ajaran akan berkembang di situ dan akan menyerang Mekah. Tak boleh. Jadi mereka pun usahakan hantar sekumpulan pembesar atau wakil-wakil daripada Mekah pergi ke Habasyah untuk nego dengan Raja Najasyi. Raja di Habasyah itu nama dia Raja Najasyi. Untuk nego. Mula-mula bawa hadiah. Dia bawa bagi dekat raja tu. Tuanku, ini hadiah daripada Mekah sebagai tanda hubungan diplomasi antara Mekah dan juga Habasyah. Ya, terima kasih kata raja ni. Namun tuanku, patik datang ni ada hajat. Apa hajat tu? Patik datang nak bawa balik sekumpulan orang daripada Mekah yang ada kat negara patik, dekat negara tuanku. Kenapa? Mereka ni tuanku sangat bahaya. Mereka ni adalah pemberontak. Mereka ni adalah pengganas, tuanku. Mereka tidak boleh dibiarkan di negara tuanku. Nanti mereka membawa huru-hara. Hilang keamanan di negara tuanku. Bila dengar macam tu, siapa-siapa pun akan rasa tak selesa. Raja Najasyi kata, kalau begitu, ambillah bawa balik. Masa tu Ja'far bin Abi Talib tampil mempertahankan diri dan juga kaum muslimin. Ja'far bin Abi Talib kata, kami datang ke negara tuanku semata-mata untuk mohon perlindungan. Sebab Nabi kami pesan, tuanku adalah seorang raja yang adil lagi bijaksana. Kenapa kamu tinggalkan negara kamu? Kami datang ke negara tuanku sebab kami disakiti. Kenapa kalian disakiti? Kerana kami ikut ajaran Muhammad. Siapa itu Muhammad? Ja'far beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ajaran Muhammad itu? Ja'far bin Abi Talib kata, ajaran Muhammad itu, kunna qauman na'budul asnam, wa naqta'ul arham, wa na'kulul maitah, wa na'tiyal fawahish, fa'atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa amarana alla na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa amarana an nasila raham, wa amarana alla na'kula illa mimma dhubiha bi dzikri ismillah, wa amarana an nasila raham. Dulu tuanku, kami ni menyembah berhala. Datang Nabi Muhammad suruh kami sembah Tuhan yang satu, jangan buat syirik kepada Tuhan. Yang keduanya tuanku, kami dulu makan bangkai, binatang disembelih atas nama berhala-berhala. Datang Nabi Muhammad suruh kami makan binatang yang disembelih hanya dengan sebut nama Allah. Yang ketiganya tuanku, kami dulu lakukan perkara keji, bunuh anak perempuan hidup-hidup, kemudian wanita dijadikan sebagai gundik pemuas nafsu yang kuat menindas yang lemah. Sistem yang semakin parah. Muhammad suruh kami tinggalkan perkara-perkara keji. Dulu tuanku, kami suka bergaduh, memutuskan silaturahim. Datang Nabi Muhammad suruh kami jaga persaudaraan. Raja Najasyi kata, kalau begitu ajaran Muhammad dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam, ataupun disebut ajaran Muhammad dengan ajaran Al-Masih, adalah seperti satu garisan saja yang memisahkan kita sikit saja. Perbezaan kita sangat-sangat sikit, hampir sama. Mengikut riwayat, Raja Najasyi itu adalah seorang yang menyembah Tuhan, yang dengan tidak mensyirikkan Allah.
Maksudnya mereka tidak menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Sebab itu ada riwayat sebut bahawa Raja Najasyi itu meninggal dalam iman. Sebab kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar tuanku, kata Ja'far bin Talib. Bila Raja Najasyi kata ajaran Muhammad dengan ajaran Al-Masih hampir sama. Benar tuanku. Padahal sesungguhnya cerita Nabi Isa juga diturunkan dalam Al-Quran. Bila dengar begitu, Raja Najasyi kata, engkau mai sini dekat lagi. Dia panggil Ja'far bin Talib. Mai sini. Bacakan kepada aku ayat-ayat mengenai Nabi Isa. Ja'far pun baca. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا maqdiyah. Dia baca sampai habis. Tuan-tuan nak saya baca sampai habis ke? Pukul 9 tuan-tuan. Surah Maryam panjang. Dia baca sampai habis. Raja Najasyi sangat gembira mendengar perihal kelahiran Nabi Isa AS begitu cantik dirakamkan dalam Al-Quran. Raja Najasyi kata kepada pembesar-pembesar Quraisy. Raja Najasyi kata kepada wakil-wakil Quraisy yang datang ke Mekah dengan bawa hadiah, pujuk Raja Najasyi nak bawa balik kaum muslimin. Raja Najasyi kata, engkau ambil balik hadiah-hadiah kau ni, engkau balik ke Mekah, aku takkan serahkan seorang pun mengikut Muhammad ni kepada engkau. Apa sebab? Apa sebab? Sebab kejujuran yang ada pada Ja'far bin Abi Talib. Kalau saudara-saudari jujur, di mana saja, Allah akan jaga. Protect. Ya. Kunu ma'as sadiqin. Ya. Kenapa kamu disakiti? Apa yang dipromosikan oleh Ja'far adalah keindahan Islam. Dia tak cerita pun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Dia tak cerita. Dia cerita benda yang betul. So, itu kumpulan. Kumpulan kedua. Balik, keluar. Tak berapa lama. Ada riwayat sebut 3 tahun mereka berada di Habasyah. Sehinggalah dapat berita kata Mekah tu sudah aman. Maka keluarlah mereka daripada Habasyah sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah masih lagi gangguan berterusan. Masih lagi kaum muslimin disakiti. Masih lagi diancam. Allahu Akbar. Tak habis. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa sampai orang benci sangat? Membawa manusia kepada jalan yang benar, membetulkan manusia daripada kesilapan. Sebab itu tuan-tuan, nak betulkan sesuatu perkara yang sudah jadi habit, sudah jadi tabiat, bukan satu benda yang mudah. Perlu ada kesedaran, perlu ada rasa iman, perlu ada rasa keyakinan yang tinggi untuk tinggalkan. Kalau tidak, dia akan terus mengakar dan juga akan menjadi suatu yang membentuk watak kita dalam sikap yang tidak baik. Sehinggalah turun ayat apabila mereka merancang untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Apa Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran. Bila Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa bagaimana kaum musyrikin merancang untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, tak bolehlah macam ni. Semakin hari semakin pengikut Nabi Muhammad banyak. Sama juga dunia hari ini. Kenapa macam-macam orang sebut mengenai agama Islam? Kata Islam ni agama teroris, Islam ni agama pengganas, Islam ni ajaran dia penuh dengan candu sehingga orang Islam ni malas. Kenapa? Sebab mereka melihat sambutan dan juga orang terima Islam dengan begitu tinggi. Sebab Islam ini membawa kepada kedamaian dalam hidup. Islam membawa kepada keamanan. Mustahil Islam ini membawa kepada sesuatu tindakan yang merosakkan. Mustahil. Sebab itu letak mana saja orang Islam, Muslim yang sebenarnya tuan-tuan, dia akan membawa kepada kebaikan.
Dia akan tak bawa pada kerosakan. Ini yang Quran rakamkan dalam Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat 30 surah Al-Anfal. Yang bermaksud, dan ingatlah tatkala mereka merancang, iaitu mereka tu siapa? Kaum musyrikin. Merancang liyuthbituk, untuk engkau dipenjarakan. Au liyaqtuluk, atau engkau dibunuh. Au yukhrijuk, atau engkau diusir. 3 benda mereka bincang dalam dalam Dar Nadwa ataupun dalam Parlimen Quraisy pada ketika itu. Mereka bincang. Pembesar-pembesar Abu Jahal, Abu Lahab duduk bincang. Semua jenis berpenyakit duduk bincang. Gosaklah jadi tuan-tuan. Kan? Jadi bincang. Okey, macam ni. Kita penjarakan Muhammad. Jangan penjarakan Muhammad. Nanti Muhammad itu akan mempengaruhi orang dalam penjara. Kita bunuh Muhammad. Ataupun mula-mula kata kita usir Muhammad. Kita usir, maksud kita buang Muhammad ke buang daerah. Hantar Muhammad jauh-jauh. Jangan, nanti dia akan membentuk kekuatan ke situ, datang Mekah, lawan Mekah pula. Kalau begitu kita bunuh aja Muhammad. Jadi kesepakatan itu dicapai untuk bunuh Muhammad. Siapa yang mencadangkan? Ada yang kata seorang lelaki dia ada riwayat sebut syaitan yang datang dalam bentuk seorang lelaki masuk dalam mesyuarat tersebut dan mencadangkan supaya Nabi Muhammad itu dibunuh. Azan dulu. Kita beri laluan azan, tuan-tuan. So, apa yang mereka rancang dalam Parlimen Quraisy? Mereka rancang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Kemuncaannya mereka nak bunuh. Perkara inilah yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dalam masa yang sama, ada perkara juga yang perlu kita ketahui, bahawa peristiwa yang berlaku di kota Taif, dikala Osman bin Affan, Ja'far bin Abi Talib pergi ke Habasyah untuk melihat kesesuaian bumi itu jadi tempat hijrah. Dalam masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif. Sekiranya kota Taif ini boleh jadi tempat untuk Nabi kembangkan dakwah dan juga tempat berhijrah setelah tekanan dan juga ancaman yang berterusan di Mekah. Nampaknya indah khabar daripada rupa. Nabi sampai, Nabi disambut dengan cacian, Nabi disambut dengan herdikan, bahkan kanak-kanak diberikan batu dan disuruh kanak-kanak melontar batu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu penghinaan. Biasa kita ajar budak supaya hormat orang tua, tapi di kota Taif disuruh budak-budak kecil melontar batu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis luka kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat turun untuk terima arahan daripada Nabi Muhammad supaya sesuatu dilakukan ke atas penduduk kota Taif. Sama ada 2 gunung diangkat, dihempapkan ke atas penduduk kota Taif, atau bumi kota Taif itu dibelah. Apa saja arahan Nabi, malaikat sekarang bersedia untuk laksanakan. Nabi pilih apa? Nabi tidak pilih untuk menghukum penduduk kota Taif. Nabi angkat tangan, Nabi mohon rahmat, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas penduduk kota Taif. Nabi sebut pendek doa dia. Panjang doa dia, tapi yang paling pendek, yang popular, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka tak tahu aku ni Rasul yang membawa hidayah kepada mereka. Mereka tak tahu aku bawa kepada mereka jalan yang benar. Mereka tak sedar bahawa aku ni nak bawa mereka kepada jalan yang engkau redai. Mereka masih jahil. Jangan disebabkan kejahilan mereka, ya Allah, kegagalan mereka untuk mengenal aku dan engkau, menghukum mereka ke atas mereka, ke atas apa yang mereka lakukan. Sebab itu tuan-tuan, ada kalanya Allah marah. Ada keadaan-keadaan Allah marah, tapi Nabi pujuk. Nabi pujuk balik Allah Subhanahu. Jangan marah wahai Tuhan. Nanti bagi masa sikit.
Sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, kalau kita nak lihat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar sumbangannya dan juga keterlibatan Nabi Muhammad dalam sampaikan akidah yang selamat dan juga syariah kepada kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan rombongan-rombongan yang datang daripada Madinah ke Mekah. Mereka datang untuk apa? Sama ada untuk urusan perdagangan ataupun mereka datang untuk urusan haji. Kebanyakan mereka adalah untuk datang masa urusan haji. Nabi jumpa mereka secara senyap-senyap. Sebab itu adanya perjanjian Bai'atur Ridwan Ula, Bai'atur Ridwan Ats-Tsani. Kan perjanjian dengan penduduk Yasrib yang datang ke Madinah. Di situlah Nabi berbual, Nabi bercakap, ada di antara mereka yang masuk Islam dan mereka mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad ke Yasrib. Maka Nabi lihat tiada pilihan lain, kali ini ke Yasrib. Nabi pun bermimpi, Nabi pergi ke satu bumi yang menghijau. Tidak lain tidak bukan adalah Yasrib. Nabi pun pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq, beritahu bahawa keadaan sudah memuncak, mereka sudah merancang untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar menjadi teman Nabi Muhammad dalam berhijrah. Nabi pergilah ke gua Sur. Itu yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ayat 40 surah At-Taubah. Jika kamu tidak menolongnya, iaitu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, Allah akan tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah telah pun tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza akhrajahu alladhina kafaru, apabila orang kafir mengusir dan merancang untuk bunuh, maka Nabi pilih untuk tinggalkan. Jadi merancang untuk bunuh. Jadi keluarlah mereka berdua. Siapa? Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berada di Gua Sur, Abu Bakar beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Abu Bakar beritahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law ahaduhum raka'u la ra'auna." Kalaulah ada salah seorang yang dah sampai dekat Gua Sur ini, kalau ada salah seorang yang tunduk, raka'u maksudnya rukuk. Rukuk aja tengok. Hello, siapa kat dalam tu? Confirm nampak. Tapi mereka tidak menjenguk ke dalam. Mereka tengok kat luar saja. Allah punya aturan. You dah sampai. Tapi Allah punya aturan. Allah tak gerakkan seorang pun di antara mereka untuk tengok apa di dalam. Keluar. Abu Bakar dengan Rasul dengan Abu Bakar berada Gua Sur selama 3 hari. Kemudian mereka keluar daripada Gua Sur menuju ke Madinah. Sampai dalam perjalanan ke Madinah, ada satu peristiwa berlaku, saya nak kongsikan juga. Tapi ayat ni, idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idhuma fil ghari yaqulu li sahibihi la tahzan. Dan Nabi beritahu apabila Abu Bakar menzahirkan perasaan gundah gulana, Rasulullah, kalau mereka nampak macam mana, habislah Rasulullah. Nabi beritahu, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Selagi mana Allah bersama, jangan pernah kau susah hati, wahai Abu Bakar. Maksudnya selagi mana kita berada di jalan Allah, Allah akan protect kita. Saya nak bagi satu contoh yang lain pula, tuan-tuan. Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan oleh bondanya ketika dia masih baby lagi, merah lagi, betul tak? Masih merah lagi ni. Mak dia hanyutkan dia dalam satu bakul yang dibuat daripada jerami di Sungai Nil. Berhadapan dengan mudarat atau tidak? Bila-bila masa saja bakul itu boleh terbalik. Kalau terbalik, baby itu jatuh, confirm lemas, bukan dia pandai berenang pun. Betul tak? Tapi Allah selamatkan atau tidak? Selamat tak? Dia berlabuh di perkarangan istana Fir'aun. Fir'aun dengan segala kegagahan dia, dengan segala kekuatan dia,
Allah lemaskan dia di Laut Merah. Betul tak? Patut dia lah boleh berenang selamatkan diri. Kan? Tentera-tentera datang tolongkan dia, raja tu bawa keluar. Tapi dia mati lemas. Dia bukan isu siapa kuat, siapa lemah. Isu dengan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan isu siapa kuat, siapa lemah. Tetapi ianya adalah dengan siapa Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Betul? Kalau Allah bersama, ada siapa-siapa boleh usir, ada siapa-siapa boleh kacau, Allah akan protect. Allah akan antar segala tentera dia. Fa'anzalallahu sakinatahu wa ayyadahu. Kan? Ya. Bijunudin lam tarawha. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasihi sekalian. Ya. Jadi dalam perjalanan bila Nabi sampai dekat satu tempat dengan Abu Bakar, Rasulullah beritahu, Abu Bakar, aku rasa lapar lah. Lapar. Abu Bakar kata, baik Rasulullah. Kalau dalam perjalanan ini ada kemah-kemah, ada orang badui, boleh tak kita singgah? Tanya kalau ada bekalan untuk kita makan. Abu Bakar kata boleh. Jalan pun jalan, jumpa satu kemah. Ada beberapa kemah lah di kemah-kemah orang badui. Jadi Abu Bakar kata, Rasulullah kat situ ada kemah, jom kita pergi. Jom pergi. Sampai-sampai dekat kemah tu, ada seorang wanita tua. Kemudian wanita itu dikenal dengan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Sampai-sampai Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyalah kalau ada apa-apa untuk dilapik perut. Rasulullah tanya, ada tak apa-apa? Kami ni perjalanan ke Yasrib, lapar sangat. Ada tak apa-apa yang kami boleh lapik perut? Kami nak makan. Wanita tu kata, minta maaf, tak ada apa-apa untuk saya bagi kamu makan. Rasulullah kata, kalau ada kambing, kami boleh perah susunya minum. Perempuan tu kata, Ummu Ma'bad kata, mana ada kambing semua, suami aku dah bawa untuk bergembala. Untuk digembalakan kambing-kambing tu. Nanti petang baru balik. Dalam mereka bertanya tu, Nabi ternampak ada seekor kambing yang berada di hujung kemah perempuan tu. Rasulullah kata, ibu, itu ada kambing tu, boleh tak saya perah susunya? Wanita tu kata, kambing itu kambing dah uzur, tak berapa sihat, kurus, nak berdiri pun tak larat, sebab itu dia ditinggalkan, tak dibawa gembala sama-sama. Ya ke? Izinkanlah aku untuk memerah susunya. Wanita tu kata, nak perah susu macam mana? Kambing tu kurus, sakit. Izinkanlah saya nak perah. Nabi pujuk, minta juga. Jadi wanita tu kata, terpulanglah. Rasulullah pun pergi dekat kambing tu. Nabi tepuk belakang kambing tu. Nabi sebut, Ana Rasulullah. Ana Rasulullah. Bila Nabi sebut, Ana Rasulullah, kambing tu berdiri. Dari tak larat, dia berdiri. Nabi pun usap dekat perut kambing itu, tanpa semena-mena, susu dia jadi banyak. Mukjizat. Jadi banyak. Jadi Rasulullah beritahu dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu pergi ambil bejana. Bejana ni macam bowl ataupun mangkuk makan sup, itulah bejana dalam bahasa Arab. Bejana tu bejana. Ina. Jadi Abu Bakar minta. Jadi perempuan tu nak pingsan. Kenapa kau nak buat apa ni? Kau nak perah susu? Kami yang kurus, kering, tunggu hari nak mati, tak larat, nak berdiri, kau nak perah susu? Apa benda yang berlaku ni? Rasulullah pun perah susu sampailah mangkuk tu penuh dan Nabi bagi Abu Bakar minum dulu. Silakan minum wahai Abu Bakar. Abu Bakar minum dulu. Rasulullah, Abu Bakar kata, takkan saya minum, Rasulullah minum. No, Abu Bakar kau minum. Tak, Abu Bakar kau minum. Tak adalah Rasulullah minum. Tak, Abu Bakar kau minum dulu. Abu Bakar minum. Abu Bakar takut-takut minum. Abu Bakar bagi kat Rasulullah. Tak, wahai Rasulullah. Wahai Abu Bakar, minum lagi. Minum lagi. Kalau jadi pemimpin, itulah contoh pemimpin. Bagi rakyat makan dulu. Bagi makan dulu. Kalau makan, dia makan terakhir sekali. Kalau tak, jangan berangan-angan nak jadi pemimpin, nak jadi ketua, tuan-tuan.
Sebab itu Umar bin Al-Khattab sebut tafaqqahu qabla an tasudu. Belajar untuk menjadi pemimpin, bukan terus terjun nak jadi pemimpin. Belajar dulu, persiapkan diri dalaman dan luaran ilmu pengetahuan sebelum memimpin. Abu Bakar, minumlah wahai Abu Bakar. Tak ada Rasulullah minta kau minum lagi. Minum. Abu Bakar yang ulang-ulang 3-4 kali minum, yang sedawa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedawa tuan. Kita hari ni wayang aja cakap. Jomlah makan. Abang makan dulu. Kalau abang makan macam saya makan. Sembang aja. Ni Rasulullah yang sedawa tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang kita kata blood brother ni kan. Ni. Ukhuwah fil Islam. You can feel lah. Rasa. Mukjizat. Nabi pun berangkat meneruskan perjalanan sampai di Madinah. Sampai di Madinah, Nabi disambut dengan paluan-paluan nasyid. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Orang keluar sambut Nabi Muhammad. Punyalah Nabi rasa seronok. Nabi disambut dengan begitu meriah. Di antara orang yang sangat-sangat menanti kehadiran Nabi SAW adalah Salman Al-Farisi. Dia panjat pokok, dia tengok mana Muhammad dah datang. Nabi sambut. Apa Nabi buat? Kesimpulan. 8-9 minit. Nabi sampai Madinah, Nabi buat 3 benda. Pertama sekali, Nabi bina masjid. Yang keduanya, Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga, Nabi suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. Pertama, masjid menjadi simbol syiar Islam. Imarah tertegak masjid, masjid menjadi sumber, masjid menjadi pusat pentadbiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar jadi tempat beribadat, solat, qiyamul lail, tazkirah, tidak. Zaman itu nampak dia punya fungsi masjid dengan ruh dia yang tersendiri. Ya, luar biasa. Dan Nabi tahu masjid ni sangat penting untuk membina kekuatan dalam masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid yang dibina pada awal-awal atas dasar takwa. Takwa menjadi asas, bukan berebut-rebut masjid siapa besar. Dasarnya takwa. Sebab kita nak jadikan masjid ni tempat penyucian jiwa. Orang datang masjid untuk membersihkan dulu. Semakin rasa dekat kepada Allah, semakin baik watak dan peribadi mereka. Bukan berebut, nak berebut jawatan kuasa masjid. Allah, nak termuntah sih kadang tuan-tuan. Berebut nak jadi jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid, berebut. Kalau tak terpilih mengamuk, buat grup baru, bantai yang grup baru. Grup lama ni dibuat oleh yang pentadbiran lama, jawatan kuasa lama, buat satu jawatan kuasa, satu grup WhatsApp. Tujuan dia nak bantai jawatan kuasa baru. Dapat pahala tuan-tuan. Mana tuan-tuan? Masjid surau kita pun taklah semua. Mungkin masjid ni tidak. Mungkin juga berlaku di Burkina Faso ataupun di Tanzania. Mungkin bukan berlaku di tempat kita. Tapi jangan termerang lah. Saya pernah jadi nazir masjid 7 tahun. Saya tahu. Tujuan kita adalah untuk sama-sama imarahkan. Jaga pakat-pakat, jaga rumah Allah. Kalau di sini kita tak boleh bersatu, jangan harap tempat lain kita boleh bersatu. Hijrah, tinggalkan. Kan? Lepas tu lama sangat dia balik-balik dia nak jadi pengurusi, dia balik-balik dia berapa tahun dah
Saya dulu jadi pengurus, jadi nazir masjid, 2 penggal. Penggal ketiga nak calon lagi. Saya kata, saya tak nak dah. Kenapa Ustaz? Kenapa Datuk? Sambung lah. Saya kata, tak nak. Bagilah orang lain pula. Saya punya idea mungkin dah tepu dah. 5-6 tahun ni. Bagi orang lain lah. Tempat lain tak macam tu pun berebut. Itu gila. Kau rasa kau je boleh mentadbir, orang lain tak boleh. Kalau ada kat sini, tak maaf tak ada kena-mengena. Aku tak dijemput lagi dah lepas ni. Ya, kalau nak disclaimer balik kan, nak pujuk balik kan. Kokot pengurusi kat sini dah 15 tahun, mana tahu. Mungkin orang rasa tak ada orang nak mencabar, kata tak apa, silalah haji buat pun dah baik, elok jagalah. Saya masa tu saya nak bagi peluang orang lain, saya kata ambil orang lain, bawa lah, siapa boleh bawa kokot idea-idea yang baru, nak dicambahkan lagi untuk aktiviti masjid. So, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, so masjid menjadi sumber kekuatan umat Islam. Yang kedua, disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ukhuwah dalam Islam menjadi sumber kekuatan umat Islam, tuan-tuan. Umat Islam lagi banyak berpecah, lagi lemah kita, tuan-tuan. Berpecah. Bagilah macam-macam jenama, bagilah macam-macam alasan. Ya. Saya nak sebut, tapi kat sini sebut dah, tak boleh ada cerita-cerita. Geram pula saya tuan-tuan. Geram pula rasa orang kita ni. Tak boleh. Sedih, tuan-tuan. Mana ada satu... Tuan-tuan tengok orang Melayu Islam ni, kalau dia lemah, dia berpecah, lemahlah kita, tuan-tuan. Lemahlah. Tidak boleh siapa yang menafikan bahawa perpecahan itu adalah punca kepada kelemahan. Siapa boleh nafikan? Tak, lagi banyak berpecah, lagi kuat kita. Temberanglah kau. Allah tak pandang pada umat-umat yang berpecah ni, tuan-tuan. Saya fikir kita kena ada buat neraca yang betul, dan juga sebab itu persaudaraan bagi saya mengatasi segala-galanya. Yang pertama itu, yang kedua. Yang ketiga, Nabi suruh umat Islam berniaga di pasar Madinah. Sebab ekonomi orang Islam. Orang Islam perlu menguasai ekonomi. Kalau tak, orang Islam akan terus ditindas. Sebab itu orang Islam kena bersungguh-sungguh. Belajarnya, kalau buat sesuatu kerja, buat sungguh-sungguh. Kalau berniaga, berniaga betul-betul. Kita nak lihat kekuatan ekonomi orang Islam. Lagi banyak ekonomi orang Islam, lagi kuat ekonomi Islam. Zakat akan semakin banyak bertambah, kemudian wakaf akan hidup lagi, ramai lagi asnaf yang boleh mendapat manfaat. Jadi tuan-tuan, kita sebutlah hijrah ni, hijrah dalam diri kita ni yang paling mustahak untuk kita buat. Berpindah daripada sifat-sifat yang negatif kepada sifat-sifat yang positif, daripada mazmumah kepada mahmudah. Boleh? Baca Quran, faham Quran, minta ustaz-ustaz yang mengajar ni, cari ustaz yang memang bidang Al-Quran, bidang tafsir. Bagi kuliah-kuliah tafsir supaya kita dapat membentuk umat ini dengan Al-Quran. Ini kajian saya, tuan-tuan, Al-Quran ni. Memang bidang saya bidang tafsir. Di antara sebab saya terima Islam ni, inilah Quran. 2 perkara. Satu, saya dengar kisah-kisah Nabi. Di antara kisah Nabi yang sangat menawan hati saya, menyentap saya, kisah Nabi Ibrahim AS. Apabila beberapa episod dialog Nabi Ibrahim AS, di antaranya rumah berhala. Bila Nabi Ibrahim berdialog, siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kami ni? Nabi Ibrahim kata, kod yang besar tu tinggal satu, yang lain semua dah kena pecah. Yang lain semua terpecah, dah hancur kecai ni. Satu tinggal yang besar tu, dia ada masa tu, cuba tanya dia. Dia boleh jadi witness, dia boleh jadi saksi. Tanya dia. Namrud tengok berhala, tengok Ibrahim. Dia kata, mana boleh aku tanya dia? Dia ada mata, tak boleh lihat. Ada mulut, tak boleh cakap. Ada telinga, tak boleh dengar. Ada kaki tangan, dia tak boleh datangkan mudarat, tak boleh datangkan manfaat. Nabi Ibrahim tanya, dan kau tahu Tuhan yang kau sembah ni serba lemah, kau anggap dia Tuhan kenapa? Oh, sentak tuan-tuan. Terduduk saya bila baca, betul juga, saya stop pergi ikut mak saya. Mak saya marah. Tengkot, kenapa mak ajak sekarang pergi ke temple, kau tak nak ikut?
Taklah mak, saya tak percaya dah dengan apa yang mak buat. Mengamuk orang tua tu masa tu. Kau ni anak derhaka lah, besok Tuhan akan murka lah. Elok je. Sebab saya pilih Tuhan yang betul, apa masalahnya? Akal saya sudah sampai ke tahap saya boleh fikir secara rasional. Itu je. Teruk saya tuan-tuan kalau saya tak boleh nak bandingkan mana satu Tuhan, mana satu batu. Pelik akal saya ni. Agak-agak. Macam mana pula saya yang bentukkan dia, saya letak makanan, saya buat hidangan, kemudian saya nak anggap dia sebagai Tuhan? Logik akal boleh terima tak akal tu? Tak boleh lah. Sebab itu tuan-tuan, perempuan yang saya kasih sekalian. Itu pertama. Yang keduanya, bila orang baca Quran, saya suka dengar. Apa ni orang baca ni? Lama kelamaan ingin tahu, ingin tahu. Tapi nak ingin tahu tu tak ada orang nak cerita kat saya. Semua orang baca. Kalau baca memang rajin lah orang kita ni. Nak baca lagu apa? Bayati, Sabah, Hijaz, Jiharka. Saya pun boleh baca. Tapi faham tak apa yang kau baca? Dah satu hal pula. Dia satu hal lagi. Bila saya belajar Taranum ni kat Kelantan, guru-guru saya memang hebat-hebat, semua jauh-jauh antarabangsa. Guru saya pernah bagi tahu dan saya tengok sendiri. Bila ayat-ayat berkaitan dengan azab ni, dia tak boleh baca dengan irama yang happy. Ayat-ayat azab ni tak boleh baca dengan irama yang happy. Tak boleh. Contoh ayat masuk neraka. Dia baca dengan lagu ras. Khudhuhu faghulluhu thummal jahima salluh. Ambil dia, heret dia masuk neraka. Happy bunyi. Khudhuhu faghulluhu thummal jahima salluh. Kau nak suruh orang tu diheret masuk neraka ke apa? Salah kan? Kan tak kena. Habis kalau ayat azab ni, kena baca lagu Sabah, lagu jihad, lagu Hijaz. Kan? Baru betul. Khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluh. Pula bunyi sedih. Mana tadi? Lepas tu kau baca Taranum tapi ayat yang kau baca pun kau tak tahu makna kadang-kadang. Saya yang faham ni dengar geram rasa tuan. Kau ni faham tak faham? Baca sedap. Kita bukanlah Kori antarabangsa tuan-tuan. Kita Kori kampung pun tidak. Kita nak baca Taranum, hiburkan diri dan juga anak-anak kat rumah. Arwah isteri saya hibur. Saya baca Quran bertaranum ni. Betul? So, saya nak tahu. Saya baca. Saya belajar. Saya baca. Hujungnya saya baca. Saya tak faham apa saya baca. Jadi saya cari jalan. Macam mana saya nak faham Al-Quran ni? Saya belajar bahasa Arab. Kat Malaysia tak habis belajar. Pergi pula negara Arab. Duduk dekat Jordan. 9 tahun. Belajar bahasa Arab. Ambil bidang pengajian Al-Quran. BA saya buat dekat Jordan. Master buat kat England. PhD saya pergi lagi kat Jordan 4 tahun. Semata-mata nak faham ni tuan-tuan. Janganlah macam-macam merepek formula. Pergi sana sini. Formula ni kau tengok dulu brother. Tuhan dah bagi formula terbaik dalam Al-Quran. Kau merepek cari formula situ dan sini. Kau nak jadi pemimpin? Sini ada. Kau nak jadi ketua? Sini ada. Cakap dengan saya apa yang tak ada kat Quran ni. Tak kau dia tanya, karipap macam nak buat? Kau merepek soalan macam tu. Al-Quran. Nak keluar daripada kegelapan. Kepada nur. Nak hijrah. Ni saya rasa kuat. Sebab ni ada. Dan saya tahu ini formula terbaik untuk kembalikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kita dia baca, dia ambil lah beberapa ayat, kepentingan-kepentingan. Oh, ini ayat ni mengajak kita kepada ni. Sebenarnya bukan mengajak pada ayat pada ni, mengajak pada engkau. Suruh kau sokong kau kan. Merepek. Di ayat Quran dijadikan untuk pentas-pentas tertentu untuk meraih
kepada sokongan. Bukan itu tujuan Quran diturunkan. Itu je lah. Kang Didi jadi panjang-panjang. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada surau Nurul Hidayah menjemput saya untuk perkongsian ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi as-salatu wassalam. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma anta fatiras samawati wal ard. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. ولا تجعلنا فينا ولا من يتبعنا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.